YouTube menggunakan beberapa jenis play button atau butang pencapaian untuk menghargai pencipta kandungan yang mencapai bilangan pelanggan tertentu. Berikut adalah senarai play button YouTube. Seal the play button. Diperolehi apabila saluran mencapai 100,000 pelanggan. Gold play button. Diperolehi apabila saluran mencapai 1,000,000 pelanggan. Diamond play button. Diperolehi apabila saluran mencapai 10 juta pelanggan. Custom play button. Diperolehi apabila saluran mencapai 50 juta pelanggan. Ini adalah butang yang direka khas untuk setiap saluran yang mencapai tahap ini, seperti yang diterima oleh saluran-saluran besar seperti T-Series. Red Diamond play button. Diperkenalkan untuk saluran yang mencapai 100 juta pelanggan. Ini adalah pencapaian yang jarang dicapai dan hanya beberapa saluran besar yang telah mendapatkannya. Semua butang ini direka untuk memberi penghargaan kepada pencipta kandungan atas usaha mereka dalam mencipta komuniti dan kandungan yang menarik di platform YouTube.